Okay guys, aku dapat permintaan daripada beberapa followers Indonesia untuk aku review jersey terbaru untuk Timnas Indonesia. Korang boleh tengok dekat background ni. Ini adalah jersey terbaru. So jom kita review. Sebelum tu korang yang minat konten-konten bola sepak, konten-konten sukan, boleh tekan butang follow dekat sini dan tekan mantap. Korang jangan tanya kenapa aku pakai baju Melayu. Adakah lebaran dah pun bermula? Adakah hari raya dah pun bermula? Tak, hari ni aku ada photoshoot. So, jangan tanya kenapa aku pakai baju ni tiba-tiba. So, Timnas Indonesia release dua baju, dua design iaitu home dan juga away. Memang warna Indonesia, home warna merah, away warna putih. Yang ini home punya. Korang boleh tengok design dia. Macam ada belang-belang dekat situ. Tak tahulah untuk aku. Untuk aku sejujurnya macam biasa je lah. Dia macam tak ada apa-apa yang nampak wow. And dia juga tak se-clean aku yang design lepas. Aku rasa aku lagi minat yang design lepas. Lepas tu ini pula warna putih. Aku memang lagi suka warna putih ni. Bagi aku warna putih ni lagi clean. Kalau korang tengok yang warna merah tadi dia macam ada belang-belang tu kan. Macam banyak-banyak belang. Yang ini belang tu dah tak ada. Mungkin kalau kita zoom in dekat sini macam ada corak batik tu kot. Dekat baju tu. Kalau korang tengok betul-betul zoom in ada corak batik. Kalau ada betul ada corak batik dekat situ. Is a nice touch lah. Okay. Aku suka clean hujung merah. Merah, collar merah. Yang lain semua putih. This one clean, this one easily better than home untuk aku. Tapi sebenarnya kalau kita betul nak tengok cantik tak cantik, kita kena tengoklah pemain-pemain ni pakai jersey ni kan. And aku ada tengok juga social media cuba untuk mencari poster-poster ataupun media menunjukkan player pakai, tapi tak nampak banyak sangat. Compare dengan tahun lepas kita boleh nampak. Mungkin belum lagi, mungkin awal lagi. Tapi kalau korang tengok dekat sini, memang merah tak lawa lah bagi aku. Merah kalau kau tengok mamat yang atas kanan tu merah. Dah macam bukan baju bola kan. Tak tahulah, ini pendapat aku lah tapi bila dia buat gambar macam ni, gambar yang sinematik macam ni, nampaklah lawa lagi kan. Nampak warna merah tu nampak macam gelap, macam garang macam tu. Macam merah menyala abangku. Tapi kalau jersey home memang aku memang lagi suka yang season lepas punya. Okay, korang tengok. Ini jersey home tahun lepas. Lagi satu, yang tahun lepas dia collab dengan Timnas, collab dengan Expo ni kan. Yang tahun ni dia tak collab dengan Expo, ni collab dengan brand lain kan. Ini pula photoshoot untuk yang tahun lepas punya. Lagi lawa, lagi garang, lagi menarik. New Indonesia National Team Jersey by Expo officially unveiled. Aku tertanya-tanyalah kenapa dia tak continue collaboration dengan Expo ni, memandangkan yang jersey tahun lepas dah lawa gila. Kalau lawa like kekal lah kan collaboration ni kan. Tapi nampaknya dia collab dengan brand lain pula kali ni. Tahun ni aku tengok Timnas collab dengan Kelme. Aku tak tahulah ejaan aku betul ke tidak. Mungkin Kelm, mungkin Kelme, aku tak tahu. Kelme, tak tahulah. Tapi itulah collaboration terbaru. So, apa pendapat korang pasal jersey terbaru Timnas? Adakah korang suka ataupun korang tak suka? Boleh komen pendapat korang dekat bawah.